Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi pada hari ini saya akan bercerita sedikit tentang asal-usul permainan tradisional. Baiklah, hadirin sekalian, permainan tradisional ialah permainan yang diwarisi daripada generasi terdahulu dan ianya sekarang ini menjadi sebagai salah satu warisan budaya, terutamanya dalam masyarakat di negara kita. Permainan ini biasanya dimainkan secara berkumpulan menggunakan peralatan yang ringkas dan tidak menggunakan teknologi moden. Antara contoh permainan tradisional yang diwariskan daripada datuk nenek moyang kita adalah seperti permainan congkak, lompat galah, ada yang bermain cepe dan salah satunya ialah bermain batu seremban. Batu seremban merupakan permainan tradisional yang popular dalam kalangan kanak-kanak terutama pada zaman dahulu. Permainan ini menggunakan 5 biji batu kecil atau uncang kecil yang diisi dengan pasir atau kacang. Cara bermainnya ialah pemain perlu melambungkan satu batu ke udara sambil mengambil batu lain sebelum menangkap semula batu yang dilambung tadi. Permainan tradisional bukan sahaja dijadikan hiburan, malah mempunyai banyak manfaat kepada masyarakat. Antaranya ialah dapat mengeratkan hubungan persahabatan, memupuk semangat kerjasama serta meningkatkan kemahiran fizikal dan mental pemain. Selain itu, permainan tradisional juga mengajar nilai seperti disiplin, kesabaran dan semangat berpasukan. Pada masa kini, permainan tradisional semakin kurang dimainkan kerana pengaruh daripada teknologi dan permainan digital yang sedia ada. Oleh itu, generasi muda perlu didedahkan semula kepada permainan tradisional supaya warisan budaya ini terus dipelihara dan tidak hilang ditelan zaman. Apakah maksud warisan budaya? Warisan budaya adalah amalan adat permainan makanan saya dari sini yang diwarisi daripada generasi terdahulu kepada generasi yang sekarang. Orang yang melihat ini mengapa kita perlu menghargai warisan yang budaya. Kita perlu menghargai warisan yang budaya supaya identiti bangsa dapat dikekangkan dan tidak hilang di telan zaman. Saya pula, apakah contoh warisan budaya Indonesia? Contoh warisan budaya Indonesia ialah permainan tradisional, tarian tradisional, makanan tradisional dan juga makanan tradisional. Soalan yang dapat terus bagaimana cara generasi muda memelihara budaya tradisional? Generasi muda boleh memelihara budaya tradisional dengan mempelajari, mengamalkan dan memperkenalkan budaya tersebut kepada masyarakat. Ni, ada kesan juga kalau kita tak pelihara budaya dan warisan? Kalau kita tak pelihara budaya dan warisan, nanti generasi akan datang tak akan mengenali budaya dari diri kita sendiri. Faham. Kalau lah saya cakap pihak sekolah ada beri peranan tak untuk mempelihara budaya dan warisan? Kalau pihak sekolah ada juga, tapi sekolah yang berperanan akan mengenalkan budaya melalui aktiviti, pertandingan dan sambutan kebudayaan ataupun seperti yang berikut. Contohnya pertandingan main congkak, batu selambut, sepak takraw dan sebagainya. Faham. Apa ada soalan lain juga? Macam mana media sosial nak mempromosikan warisan dan budaya ni? Kalau media sosial media sosial ni sebenarnya dia boleh membantu generasi datang untuk berkongsi video macam permainan budaya-budaya warisan lain kepada masyarakat dengan lebih mudah dan cepat. Macam tu. Okay, ni soalan terakhir apa aku. Ada tak nilai yang boleh dipelajari daripada warisan dan budaya ni? Nilai ada. Nilai yang kita boleh dapat daripada warisan dan budaya ni ada banyak, tapi sebahagian adalah kita dapat saling menghormati, kerjasama, sopanan dan semangat perpaduan.
Faham. Ya, pokok kat luar. Terima kasih. Terima kasih atas ilmunya. Bye. Bye. Kesimpulannya, apa yang kita boleh simpulkan daripada perkongsian kita pada hari ini adalah penghargaan terhadap warisan dan budaya amat penting dalam masyarakat kerana ianya dapat mengekalkan identiti negara bangsa serta memastikan adat, tradisi dan nilai-nilai murni yang ada terus diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain. Selain itu juga, usaha memelihara warisan budaya kita dapat menyeratkan perpaduan masyarakat dan mengekalkan keunikan budaya yang ada di dalam negara kita. Oleh itu, saya menyeru kepada semua pihak untuk memainkan peranan yang penting dalam menghargai dan mempertahankan warisan budaya agar tidak hilang daripada ditelan zaman. Sekian daripada kami kumpulan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.